Bulan 7 2021 saya mulakan dengan income RM4.40. Lepas tu saya cuba buat lagi sebab saya nampak potensi ni. Saya buat bulan 8 2021 saya dapat income RM15.70. Kemudian dia naik lagi RM38. Lepas tu dia naik lagi RM44. Dia naik sedikit demi sedikit waktu tu. Dapat RM40 tu untuk bayar saya ni 16 tahun. Ya Allah, sukanya dapat setiap bulan waktu tu. Okay, bila bulan September dia turun. Bulan September, Oktober, November, Disember dia turun. Saya pun jam lah. Sebab waktu tu saya top up setiap bulan RM50 ke atas. Saya top up 50, saya dapat income RM20. Apa aliran tunai positif yang saya dapat? Tak, aliran tunai negatif yang saya dapat. Saya top up SIM card tu 50 tapi saya dapat RM20 income waktu tu. So saya tak tahu apa nak buat. Saya buat je lah, terus je lah supaya saya dapat income lebih besar daripada jumlah saya top up waktu tu. Bulan 3 2022 saya jumpa ada seorang ni, dia call saya lah. Bulan 3 ada seorang call saya, SC Halim Temeloh. Tuan Zifur Hafiz Arif pernah interview dia dulu. Seingat saya lah. Waktu tu dia cakap dekat saya bisnes Tuan Wam ni macam mana. So saya jadi lebih bersemangat. Pendek cerita, saya daftar SIM card baru bawah dia. Saya daftar guna IC akak saya. Sebab SIM card lama saya masih lagi aktif guna IC saya. So saya daftar SIM card guna IC akak saya. Pendek cerita, saya dah ada basic dalam bisnes ni. Saya cuba buat. Alhamdulillah bulan April tu saya start buat. Saya dah boleh taja 26 orang waktu tu lah. Daripada bulan sebelum ni saya taja seorang, dua, tiga. Lepas tu paling banyak pun mungkin 5 orang je. Itu pun expired waktu tu. So dengan SIM card baru yang saya daftar ni, saya boleh taja 26 orang di bawah rangkaian Hafiz Arif. Sebab apa? Sebab saya tahu benefit Hafiz Arif punya team ni macam mana. Dia punya reward. Bayangkan kalau kita daftarkan 15 orang, kita boleh dapat RM30. So saya, serius lah, banyak betul ni. Waktu tu RM30 terlalu banyak bagi saya. Serius buat saya ajak tim-tim lama saya daftar SIM card yang baru bawah rangkaian Hafiz Arif, dan saya ceritakan benefit tim Hafiz Arif ni macam mana, rangkaian dia macam mana. So saya dapat taja sampai 26 orang. Alhamdulillah. Waktu tu saya belajar satu ilmu daripada SC Halim. SC Halim pernah ajar saya, dan dia pernah ajar audiens semua dekat dalam live sebelum ni. Dia pernah ajar macam mana boleh taja orang ramai satu bulan tu. So mungkin kalau saya nak share, boleh saya share. Kalau berminat untuk saya share. Tapi waktu tu Alhamdulillah lah, macam mana saya boleh taja 15 orang setiap bulan. Sebab saya gunakan satu kaedah sahaja. Saya tak pernah guna kaedah lain. Bukan taja, daftar. Taja orang tak faham. Nak kena menaja ke? Daftar. Okey, daftar. Saya daftar lebih daripada 15 orang waktu tu. Macam mana saya boleh buat? Saya buat satu cara sahaja yang SC Halim ajar saya. Alhamdulillah, Allah ilhamkan ilmu tu untuk saya daripada melalui SC Halim Temeloh tu. Leader saya, upline saya, dia ajar saya satu cara. Nama dia kontes. Cara ni kontes. Guna Facebook 100%. Saya guna Facebook 100%. Saya buat kontes ni, Alhamdulillah saya dapat 26 orang bulan April. Okay. Bulan 5 lah senang cerita. Saya daftar lagi orang. Saya daftar lagi 20 orang ke atas saya daftar. So saya hanya guna satu cara sahaja. Kontes. Waktu tu saya buat kontes ni ibarat teka-teki. Kita bagi soalan teka-teki, ada apa dalam gambar ni? Kita tanya, ada apa dalam gambar ni? So dekat situ ramai yang komen. Panda. So jawapan tu betul. So bila jawapan tu betul, saya bagi dia link. Tahniah, jawapan anda betul. Sila klik link di bawah untuk claim hadiah anda. So dia klik, dia PM saya. So waktu itulah time untuk saya close. Dan tak semestinya 100 orang PM saya, 100 orang yang akan daftar bawah saya, tak. Mesti akan ada lah yang reject, sampai block pun ada. Mungkin sampai nak report yang kita ni scammer lah dia kata kan, nak report polis mungkin ada juga macam tu lah. So simple kontes ni, mungkin saya boleh ajak kawan-kawan semua. Mudah sangat cara saya. Saya masuk Facebook, saya buat kontes. Teka-teki je, kontes ni macam teka-teki. Saya bagi ayat, saya bagi gambar. Dia macam soalan-soalan yang mudah.
kan, huruf apa yang ada dalam gambar ni, contoh huruf nombor apa yang terlindung dalam ni. So semua akan tengok, oh okey, 16. So dia orang jawab, oh betul. So saya bagi dia link. Bila dia PM saya bagi dia SIM card. Saya bagi dia SIM card percuma. Saya bagi dia SIM card percuma lah. Ada juga yang nak bayar SIM card tu. Dia nak bayar kos harga SIM card RM10 tu. Saya pun tak apalah, dia nak bayar, kita ambil lah. Tapi selalunya daripada 26 orang tu, 25 orang saya bagi SIM card percuma. So maksudnya saya keluar modal lah. Saya keluar modal. Dan Alhamdulillah saya dapat balik modal tu sampai sekarang lah. Simple. Saya buat kontes je tuan. Saya buat kontes je. Macam saya cakap tadi, teka-teki je saya buat. Saya dah buat tu lah. Mudah sangat orang nak jawab. Sebab apa? Sebab soalan tu mudah. Bila soalan tu mudah, dia orang jawab dan makin ramai. Bila seorang ni jawab, lepas tu orang ni jawab, lepas tu orang ni jawab. So, dia akan jadi FYP tau. So, page dia akan naik. Makin ramai yang akan tengok. So, makin ramai yang tengok, makin ramai yang akan komen. Tuan main TikTok ke? TikTok lah. TikTok pun saya main, tapi saya fokuskan TikTok ni first kali untuk saya punya YouTube, untuk YouTube channel saya. Macam tu. TikTok ni lah, tapi saya jarang sangat guna TikTok. Saya buka TikTok, saya scroll je. Saya selalu guna Facebook lah. Saya selalu guna Facebook dulu. Sebab Facebook ni bagi saya, yelah, ramai yang orang kata boleh komen saya. Kalau macam TikTok ni, nak FYP tu susah. Nak FYP tu susah bagi saya. Kalau macam group Facebook tu ada group. So ada group tu yang 50k orang, 20k. So saya boleh masuk, saya share je kontes. So ramai yang tengok, ramai yang komen. Macam tu. So mudah sangat lah kalau guna Facebook. Kalau guna TikTok ni saya pernah cuba. Alhamdulillah menjadi juga. Tapi saya tak tahu, saya hanya nak guna Facebook je. TikTok ni boleh guna juga, tapi saya guna Facebook. Saya lebih banyak gunakan Facebook tuan. Selalunya kalau ada yang dapat link tu, jawapan tu betul, saya bagi dia link, dia PM saya melalui WhatsApp lah. So saya akan close dia lah. Macam tu. Untuk cara saya yang pertama ni, yang kontes ni, satu-satunya saya guna sampai sekarang, saya tak pernah stop buat. Sebab apa? Sebab saya tahu potensi ni. Benda ni mudah sangat. Kita buat teka-teki je. So bila ramai yang tengok, kita bagi dia bagi jawapan, kita bagi dia link, dia PM kita. Mudah sangat. Dan kebanyakannya dalam Facebook ni orang-orang yang dah dewasa lah. Budak-budak pun ada juga. So sekarang ni saya lebih suka umur 20 tahun dan ke atas lah. Alang-alang saya boleh close dealer sekali untuk dia.